Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada para juri dan penonton. Kami dari kumpulan Soles ingin membentangkan projek inovasi kami yang bertajuk Innovation. Kami membuat projek yang bernama Microchip Alarm System. Kumpulan kami dianggotai oleh 3 orang, iaitu saya sebagai wakil kumpulan iaitu Akmal Haris bin Jamhuri dan 2 orang rakan saya iaitu Ainul Muhammad bin Fizal Sabillah dan Zahin Deliza bin Nizalin Deliza. Kami diketuai oleh pensyarah kami yang bernama Puan Nur Aziana binti Muhammad Nazri. Isu microchip iaitu terlelap sesaat tanpa disedari sering menjadi punca utama kemalangan jalan raya yang berisiko tinggi serta penurunan produktiviti dalam kalangan pelajar. Bagi mengatasi masalah ini, kami telah menghasilkan microchip alarm system. Keaslian idea ini terletak pada sensor pengesan mata dan pergerakan kepala. Ini akan menghasilkan bunyi yang kuat supaya pemandu dan manusia akan terjaga dan peka terhadap persekitaran mereka. Kumpulan sasaran utama projek ini adalah pemandu kenderaan, pelajar kolej matrikulasi, pekerja shift malam serta pemandu pengangkutan awam. Inovasi ini memberikan impak yang signifikan kepada masyarakat dan persekitaran. Ia bukan sahaja berupaya menyelamatkan nyawa dengan mengurangkan risiko kemalangan akibat microchip, malah membantu meningkatkan tahap kesedaran dan keselamatan pengguna semasa memandu atau belajar. Hasil pengujian yang kami jalankan terhadap contoh video yang kami berikan ini. Pagi Langgar apa nak ni? Langgar apa nak ni? Harap-haraplah dah kucing je, janganlah langgar orang apa. Aduh mak, langgar orang pula. Nak buat apa ni? Aduh, Aduh mak, ngantuknya lah. Sebaik ada sistem ni. Kalau tak microchip aku ni, accident ke apa, aku tak tahu kan. Dari segi praktikaliti, microchip adalah sistem amat mudah untuk digunakan. Pengguna hanya perlu menyambungkan peranti ini dengan webcam di dalam kenderaan mereka. Apabila sistem mengesan tanda-tanda microchip seperti kelilipan mata dan pergerakan kepala yang menunduk-tunduk, amaran automatik akan dicetuskan serta-merta untuk mengejutkan pengguna. Projek ini juga sangat berkesan dari segi kos kerana dibina menggunakan komponen yang mudah didapati dengan anggaran kos penghasilan sebanyak RM20 sahaja. Dengan kos yang berpatutan dan kecekapan fungsi yang tinggi, inovasi ini mempunyai potensi yang besar untuk dikomersialkan kepada pengguna awam dan syarikat pengangkutan. Kita boleh lihat sekarang ini adalah experience kepada kita punya projek. Jadi ini merupakan real time kepada kadar kita punya mata, pejaman mata. So kalau kita pejamkan mata, dia akan bunyi dan graf ni akan turun. Dia akan turun dalam 1.25 saat. Lepas tu kalau contohnya kalau ada orang yang sepet, kita boleh adjust melalui benda ni lah, potentiometer. Jadi contohnya threshold. Threshold ni kalau kita turunkan lagi, atau kita contohnya sepet sini kan, mata kita akan jadi sepet, dia tak detect. Jadi kalau kita tutup yang betul, dia akan detect. Jadi contoh kalau mata besar, kita besarkan dia, itu mungkin dalam 2.4. Jadi kadar saya punya ni adalah 2.5 ataupun 2.6 something. Bila kita tutup mata, dia akan drop. Kesimpulannya, inovation ini merupakan penyelesaian praktikal, mampan dan berimpak tinggi dalam menangani bahaya microchip. Sekian saja pembentangan daripada kumpulan kami. Utamakan keselamatan, elakkan microchip. Bab kata patah, mencegah lebih baik daripada mengubati. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.